So, what up guys? Sudah lama kita tak bersemuka. Itulah. Hampir Setahun. Setahun lah. Last video proper. Hari ni kita buat lagi dalam segmen vlogging. tak ada segmen. Tak ada nama. Tak ada nama pun, tapi just vlogging lah. So hari ni kita actually random je lah vlogging ni, sebab kita nak pergi long distance travelling. Tujuan utama lah kita nak buat video ni sebab kita nak tunjukkan dekat orang luar sana betapa pentingnya rakyat Malaysia. So lokasinya lah, faham eh? Red flag. Welu awal Kilik big nak gimana. Kita akan berdua hari, satu malam di situ. Dekat sana kita akan tunjukkanlah apa yang ada dekat Kelantan dan apa aktiviti yang korang boleh buat. Actually Mami pun tak tahu apa boleh buat di Kelantan. Jangan pun tahu kat sebenarnya. So kita akan find out sama-sama lah. Kalau korang ada cadangan, sila drop. Kita ni Macam lah kita boleh check tu. Check. Oh okay. So itulah dia tujuan kita nak pergi Kelantan. So selamat datang ke segmen baru kita. Segmen yang diberi nama Literally tak nama lagi. No name. Random vlogging lah actually. By the way, kita start bertolak tadi pukul 10 suku. ETA is 4:45 AM. Kubang Koreans. Yes sir. So kita akan teruskan perjalanan kita ke Red Flag. Yes sir. Okay lah guys, see you in Kelantan Red Flag. Ciao. Zas. Laca. Guys, Update. setelah sekian lamanya kita lepas lebih kurang berapa jam kita dalam perjalanan tadi? Tadi pukul 10 suku. 10, 11 2 suku literally. Oh, So 11, 12 1, 2, 4 jam 4 jam kita dah sampai RNR Gua Musa. Yang ini ada anak terakhir sebelum kita sampai ke Kota Baru. nak makan hajat di hatinya lah. If ada Nak merisik. mi celup, mi sup, something like that lah. Yang bersup lah. Sebab literally dah pukul 4. So tak sure lah makcik tu ada Pak lagi. apa? Dua. Aku Waduh. 2. Kita tengok nanti apa yang ada. Kita tengok apa yang ada. So So our first meal untuk malam ini. Solid food. First solid first food. solid food. Let's see how it tastes. Kita akan try dia punya sup tu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu bodoh. Alright, dah bismillah hari gila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu doa ke? Orang kata mulakan benda baik. Tak semesti doa. Bismillah tu dah madai. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Proper sikit. Actually kita minta sup perut. Habis sup perut habis dah. Ada bakso. So nanti nak edit ni Mami will laptop Mami. Nak edit laptop. Boleh. This is current Mami and Dan sedang mengedit video ini. Kita predict the future. Let's go. Sekarang pukul 3 AM. So see you in Kubang Krian. See you in court. Sas Laca. Update pukul 3 AM. Dan akan continue
Our journey to Kubang Krian. So ETA is 6 AM. Alhamdulillah. Kita yang selamat sampai di Kubang. Kebetulan subuh sempat lah maya di masjid Kubang. Our like childhood. Dulu maya Jumaat sini lah tiap-tiap minggu. Tapi itulah akhirnya kesempatan jugalah. After a long time. Yeah. Tidak ke sini. Alhamdulillah. So adakah anda sudah solat subuh? Solatlah sebelum kamu disolatkan. Alhamdulillah. 2 hours later. So kita dah sampai Pasar Siti Khadijah. Our first stop hari ni dekat Pasar Siti Khadijah. In a while. Lama lagi dah tak jejak kaki sini. Kejap kan. Sekejap quick review. Tempat makan ni tu Allah. So where is it? Lead the way. Lah jakun wallet. Jakun di negeri sendiri. Wow. Lima apa? 5. Pulut bakar daging 5. From like The taste of childhood. apa? $3. Yay, hasil tangkap pantai. Tadang! Childhood food. Especially ni maros. Sos merah. Bismillahirrahmanirrahim. Nostalgic molek so. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah nostalgic gila so. Lok cing. Dulu ada satu trik makan lokcing, which is buat semua lidi. jadi Pura-pura Sup makan. Betul. Lagi sur. Oh, bella. Have a bite. Okay. Oh, elah. Lain macam. Dia ngojeng. Tapi pedas jugalah sos ni. Dia slowly kick. Ingatkan ada adok ni boleh terima. Sama je. Tapi I don't know about you lah, tapi what do you rate your own spice tolerance? 3 out of 10. Sebab I can really stand spicy food.
Tu lah Bami pun child punya tolerance lah. Pedas nak mampu. Pedah nak mampu. So that's all guys. Sementara menunggu pukul 2. Sekarang dah pukul 1.40. Lagi 20 minit lagi. The remaining time kita nak tenangkan diri kita daripada kepedasan ini. So see you again some other time. Dalam hotel maybe. Trivago. Hotel Trivago. Hotel Trivago. Zas. Laca. Zas. Dia kena Zas. 8:01 p.m. So good evening. Good evening guys. Sorry kita berehat tadi. Malam ni baru terbit balik. Tadi kita memang make it lah. Kayaknya from like pukul 2 sampailah pukul 5 macam tu lah. Tapi tak apa, kita hari boleh jamuk. So so sekarang ni kita nak pergi cari dinner. We're feeling like Maggi belut, some kind of. Sebab dekat Kelantan ni Maggi belut dia sangatlah rare. Kita ada tengok TikTok juga tadi, macam mencari Maggi belut yang the best. Tak, the best lah kot. Try the best. In the end Bukit Maruk juga yang pop up. Ada setengah jam. Setengah jam perjalanan dari KB ke Bukit Maruk. Yes sir. So let's go. See you there. Laca. Guys, kita dah sampai di Bukit Maruk. Nak makan Maggi belut. Allegedly the best Maggi belut in town. Kita akan cuba test claim tu. Akak sikit belut. So guys, komen pernah tak makan belut before ni. Ni bentuk dia. Leti macam ikan. Jadi kau Jadi pekak aku ya. tapi for me specifically, I ambil mihun belut instead of Maggi belut. Hello guys. Hi guys, sorry to cut short the video. Ada interaction sikit tadi sebab storage dah full. So Kita terpaksa delete several video before kita continue. And kalau korang perasan quality video ke downgrade sikit sebab kita terpaksa tukar ke 1080p instead of 4K. tapi kita akan teruskan pengembaraan kita, which is Balik ke KB semula. Kita So, dah habis makan dah. kita akan tengoklah apa aktiviti nanti, ataupun kita akan balik terus tidur ke. Sebab esok kita ada hari yang panjang. Kita kembali ke Selangor esok. So itulah, tak tahulah either ni will be a long day ataupun balik balik terus tidur. Sebab esok nak jalan jauh. So tengok nanti guys. Tomorrow. So good morning guys. Sekarang pukul 11.30. Kita dah nak check out. Cari makan. Last day dekat Kelantan tu dia. So Lagi nasi kuku. So kita akan cari makan dekat area Kota Baru, which is nasi kukus. Yes sir. Sebab kita dah digembar-gemburkan pagi makan nasi kelabu. So kita nak ubah breakfast lah. And then laca. Balik. Ke balik Selangor. So let's go. So apa beza nasi kuku dengan nasi belau?
Nasi kuku is dia dikukus. Nasi lauk tu dia masuk dalam periuk tu kan. Either way sama je. Sebab dia guna gula juga pun. Kita akan cari makan dekat area Kota Baru. Let's go! Doakan kami selamat sampai ke Selangor. Amin. So, laca. Balik. Laca. Laca. Bruh. Okay guys, kita dah sudah makan dah. Kenyang dah. Makan lauk banyak gila ni for 2 person. 30 something je. Kita ambil lauk Banyak lah. Lebih pada satu lauk kita ambil. Siapa yang food junkies, siapa yang suka makan tu, Kelantan is the place for you lah. Sekarang ni kita akan bertolak balik ke Selangor. So akan kami sampai lah. So inilah hari terakhir kita di Kelantan. So memang short trip. short trip je actually. Short random trip vlog something. So See you in Selangor. see you in court. Zas aja. Update. Update. Dan ni kita mana dah ni? Kita di Machang. Macam. Baru sejam perjalanan daripada KB tadi dah sampai ke Machang. Kita akan meneruskan perjalanan kita ke Selangorian. Berapa jam lagi? Berbaki 5 jam lagi. So see you in the next 5 hours. Yes sir. So let's go. Zas. Zas. What up boy ke?